What's up guys? So hari ni kita nak buat creamy tom yum pasta. Rasa dia sangatlah sedap. Okay, first korang didihkan air and letakkan garam. Lepas tu rebuskan pasta macam biasa lah. Okay, next kita tumis 1 biji bawang merah dengan 5 ulas bawang putih. And then baru masukkan udang. Udang tu dia bagi rasa tom yum tu lagi sedap lah. Lepas tu kita guna 1 sudu paste tom yum. Mana-mana brand pun tak kisah kat supermarket tu. And then korang tambahkan setengah cawan fresh milk dengan setengah cawan cooking cream. Okay, lepas tu baru masukkan 2-3 helai daun limau purut, 2 biji cili padi, and then sikit je cube pati ayam. Jangan banyak, sikit je. Okay, and then kita masukkan setengah sudu kecil gula untuk balancekan rasa masin paste tom yum tu lah. Kacau-kacau baru korang masukkan pasta yang dah direbus tadi tu. And then nak lagi kick, kita letakkan chili flakes ke atas. And then last kali barulah letak tomato. Kacau-kacau, siap lah kita punya pasta ni. Korang boleh try kat rumah. Tapi jangan pula malam ni di kedai akak tom yum. Akak nak creamy tom yum pasta sauce, cannot lah. Kesian akak tu, kesian dia nak tambah menu baru pula nanti. So korang boleh try masak rumah. Rasa dia very strong, very sedap. Masam pedas semua complete rasa dia. Rasa tom yum tu very pekat. Rempah tom yum tu very strong. Campur dengan creamy, cream dengan susu tadi kan, perfect balance. Korang jangan ubah apa-apa dah, buat sebiji macam ni kan. Okay, selamat berbuka.